Korang tengok ni terbaik babe. Selamat datang ke channel YouTube aku. Jangan lupa like, comment and subscribe channel YouTube aku. Okey, untuk video kali ni aku akan buat review electric screwdriver electric screwdriver brand dari Xiaomi Mijia Okey, yang ini electric screwdriver. Dia ada, kalau tak silap aku ada 2-3 yang model lebih kurang macam ni. Lagi satu Xiaomi Wow Stick Xiaomi Wow Stick, Xiaomi Wiha. Yang Wiha dia bukan electric screwdriver dia manual. Okey, aku buka dulu. Okey, kita tengok apa ada dalam dia. Okey, macam biasa, USB Type C dia pakai USB Type C. Okey, tengok dalam dia. Okey, manual book. Alamak, manual book dia bahasa China semua. Okey, tak apa. Rupa dia dalam dia macam ni. Okey, buka dulu plastik ni. Okey, dia tulis kat sini enjoy work. Okey, kita tengok enjoy ke tak pakai barang Xiaomi ni. Okey, ni ada logo Xiaomi. Okey, alloy material dia terbaik Okey, kita buka. Oh, terbaik, ada lock dia. Okey, lagi sekali. Uish. Okey, kalau korang boleh tengok kat sini, banyak mata screw bit dia. Tengok tu. Memang terbaik Okey, dia ada kat sini, ada, kalau korang boleh nampak, okey, mata Philips, flathead, star pun ada, hexagon, triangle pun ada Okey, banyak Okey, yang ni je yang panjang. Okey, ni yang pendek Okey, yang ini yang penting. Ush. Okey, macam ni rupa dia. Okey, ni ada left, right yang ni untuk ketatkan, yang ni untuk longgarkan skru Okey, kat sini ada, korang nampak tak? Okey, kat sini ada 2 speed Satu dash 1, satu dash 2 Okey, dia boleh pusing ke dash 1 untuk low speed, yang untuk dash 2 lebih sikit lah speed dia Okey, kita test. Baik tetap Nampak tak?
Okey, ni port charger dia. Okey, type C Okey. Okey, itu dia. Okey, material dia ni plastik Yang ni bukan aluminium body dia. Yang aluminium hanya ni saja. Okey. Ni cover dia ni, aluminium. Okey, untuk screw bit ni, kalau tak silap aku ada tengok dia punya ni lah. Dia punya material dia, dia guna S2 steel Ni mata dia ni dia pakai S2 steel. Kalau korang boleh cari info dia kat Google ke apa, S2 steel ni dia jenis yang tahan lasak Korang pakai banyak kali pun dia, mata dia ni tak akan susah lah nak rosak. Kalau korang beli yang screwdriver yang biasa-biasa tu, yang murah, kalau pakai sikit, kalau skru tu macam ketat ke, susah nak buka, nanti dia mata sini akan rosak lah, pecah lah mata dia. Okay. S2 steel ni biasa guna dekat bearing, dia jenis tahan lasak lah. Okay. Cover dia ni plastik, tapi yang ni plastik, tapi ni boleh macam ada magnet Dia, aku rasa dalam ni ada magnet nampak dia tak jatuh. Memang sangat berguna lah kalau korang nak buka skru jam ke, skru kamera ke, untuk barang-barang elektronik, memang sesuai lah pakai benda ni. Okay. Best lah bunyi dia, macam bunyi orang apa, dekat klinik gigi, orang nak gerudi gigi kan. Okey. Okey, bateri dia ni full charge 350 mAh okey. Dia boleh charger macam biasa, kau boleh pakai charger yang macam biasa, charger handphone tu. Okey. Dia punya kelajuan RPM ni, okey, aku tengok dekat manual dia, dia ada 2 speed lah. Ada 2 speed dia punya torque dia. Okey, kat sini dia tulis 0.05 Nm. 0.2 Nm ni yang untuk yang ni dash 2. Yang 0.05 untuk dash 1 Okey, yang ini mungkin dia punya RPM kelajuan dia lah. Sebab dia bahasa China susah nak faham. Okey, untuk ini saja 59 gram Okey. Okey, yang ini dia punya kod screw bit ni yang banyak ni. Okey, kejap lagi aku akan test screwdriver ni. Okey. Barang ni korang boleh dapat lah kat online lah, biasa. Xiaomi korang boleh check Xiaomi Mijia Okey. Okey, kita test dekat jam aku. Okey, kat sini saya ada jam G-Shock Okey, saya nak test buka skru jam G-Shock ni gunakan elektrik screwdriver Xiaomi Mijia ni Okey, saya gunakan speed 1 dulu. Kita tengok try boleh buka ke tak, kuat ke tak, atau senang ke tak pakai benda ni. Okey. Okey.
Nampak? Memang cepat memudahkan kerja. Okey, dah longgar. Kita try ketatkan balik. Okey. Korang kena agak-agak lah nak ketatkan ke, nak longgarkan ke, sebab benda ni dia kuat kan, laju lah. Ni baru pakai speed 1. Kalau pakai speed 2 lagi laju lagi lah. Tapi benda ni kalau korang tak tekan ni pun, korang boleh buka macam biasa, macam manual tu macam ni. Macam tu. Okey. Nampak Okey, kita ketatkan balik. Okey. Memang mudah. Okey, kalau korang buat kerja-kerja DIY tu, buka-buka skru banyak ke, memang cepatkan kerja korang lah. Okey. Siap. Korang boleh cuba, korang boleh dapatkan electric screwdriver brand Xiaomi Mijia ni memang sangat-sangat berguna. Wajib ada lah pada saya. Okey. Dengan screw bit dia yang banyak ni, box dia pun ada magnet nampak tu. Memang terbayar, memang susah nak hilang lah. Okay, korang boleh dapatkan. Jangan lupa like, comment and subscribe YouTube aku. Okay, dan tengok video-video aku yang lain. Terima kasih kerana menonton video-video aku yang lain. Okay, bye.